Testing 1, 2, 3 guys. Selamat petang guys. Selamat datang ke channel kami VF3i. Okey, hari Ahad 4 Januari. Selamat tahun baru guys. Dah 4 hari dah dekat tahun baru 2026. Video ni mungkin ditayangkan pada bulan Februari atau Mac, masih lagi dalam tahun baru. Selamat tahun baru guys. Selamat menyambut azam baru. Selamat melaksanakan azam baru yang tertangguh pada tahun 2025. Kita laksanakan pada tahun 2026. Okey guys, sama dengan TNG 29S, kita dah uji dia punya tayar dengan dia punya sproket rantai semua. Memang superb. Kali ni kita pakai brand yang agak power sikit lah. Tayar kita pakai Maxxis RC98. So aku tak nak pakai tahu sangat tentang Maxxis, tapi so far pakai ni memang so far so good lah. So aku beli ni daripada Shopee. Kita pasang dekat Afford dengan upah RM15 saja. Tayar ni harga dia lebih kurang dalam 400 lebih, tapi dapat diskaun lah kan, seperti dengan Shopee 12. Dapat diskaun, dapat murah sikit lah. Ok, so far memang sangat superb. Ok, kita dah cerita pasal tayar pun tak pandai sangat, tapi so far memang kita yang jenis bukan layan corner. Kita rasa tayar ni lebih ringan daripada tayar Corsa Cross S. Of course lah, saiz dia kecil. Yang ni saiz standard sebenarnya 160, 60, 17. Kalau saiz Corsa tu 140, 80, 17. Dah silap lah. Dia agak besar sikit. Yang ni dia ngam-ngam dengan kita punya motor. Jadi memang kenalah dengan power dia. Ok, minggu ni tak ada ride apa sangat. So aku baru saja balik semalam daripada Temerloh. Aku jalan dari Temerloh, lepas sebelum tu jalan dekat Kuantan situ, semalam dekat Teluk Cempedak. Aku jalan sebenarnya daripada hari Khamis. Pergi Kuala Terengganu, tidur dekat Kuala Terengganu. Penginapan memang super dekat Bidung View Resort. Bidung Resort. Bidung Beach Resort. Memang nice lah tempat dia. Nanti kalau ada kawan-kawan nak pergi ride tu, boleh kita try glamping. Dia macam berkonsepkan glamping. Memang best. So far memang tak ada benda yang sangat tak best lah dengan penginapan ni. So far memang orang rumah aku suka, anak aku suka. Memang tu antara penginapan yang orang kata boleh lah kita cuba untuk geng-geng rider ni. Kemudian dah tidur satu malam, aku berjalan-jalan nak pergi Pasar Payang. Orang ramai tak boleh nak pergi Pasar Payang lah. Kemudian aku teruskan pergerakan aku balik hari Jumaat tu ke Kuantan lah. Tidur satu malam di Teluk Cempedak. Dekat Teluk Cempedak, dekat area kawasan Teluk Cempedak, ada macam ala-ala chalet sikit. Chalet yang ada kolam renang juga, agak murah. Tadi kalau Bidung View Resort, Bidung Beach Resort tu, dia lebih kurang dalam 220. Yang dekat Teluk Cempedak ni murah lagi, 180 macam tu. Memang superb lah. Ni cozy, sangat selesa, fasiliti dia terbaik. So far memang puas hati lah. Walaupun harga dia murah dan dia ada jenis chalet murah, so far memang puas hati lah. Kemudian aku pergi makan dekat Temerloh, Batin, Temerloh, bawa rumah pun semua kan. Kita selalu pergi ride, pergi sana kan. Kali ni kita bawa lah family kita pergi makan dekat sana. Okey lah, harga pun tak mahal sangat, tapi walaupun dia memang mahal, tapi so far memang boleh lah, mampu bilik lah orang kata kan. So total belanja semua 3 hari 2 malam ni dalam 1000 lebih lah. Tak apalah, yang penting family suka lah apa semua kan. Okey, tak apa, kita teruskan perjalanan kita. Nanti kita akan cerita lanjut tentang tayar motor macam mana condition dia, rupa dia macam mana, secara lebih dekat bunga dia macam mana. Nanti dia boleh orang kata cuba untuk orang kata menghayati kemampuan tayar ni untuk perjalanan di atas laluan highway macam mana. Semalam aku highway 12 boleh naik, 12, 135 aku boleh naik. Okey, right, kita sambung kalau ada benda yang kali dah dapat. Hujan pula dekat kawasan Nita ni kan. Aduh, apalah, kita rasa hujan ni setakat ni je kot. Depan sana tu macam panas. Dekat kawasan ni je kot hujan dia. Sebab kalau tengok atas ni kan, dia setumpuk tu aja, hitam ke atas tu je. Memang agak renyah sikit lah dia punya hujan dia ni. Okay, sekarang pukul 5.17 petang kita on the way balik ke Melaka setelah kita hujung minggu. Kita bersama keluarga jalan-jalan ke Temerloh apa semua, makan ikan patin. Ya Allah, sedap gila aku makan dekat apa tu, Shah Patin Temerloh. Memang sedap, aku katakan. Aku sampai pun dah awal lah, 10 lebih, dalam 10.30 macam tu. Memang agak awal.
So makanan baru masak, patin pun baru masak, patin fresh lagi. Memang rasa betul-betul patin tu fresh lah. Memang sedap lah orang kata. Okay, test 1, 2, 3 guys. Okay, bersama dengan TNT 29S merentangi daripada laluan Kahang Hala ke Keluang sekarang ni, bersama dengan Maxxis yang telah tukar tayar, bersama dengan TNT yang telah tukar tayar Maxxis RC98. So far sekarang ni kita layan corner kat Kahang ni, tayar dia mencengkam lah. Memang best. Dia tak berat, dia ringan. Ibarat macam kita mula-mula beli motor ni dulu, dia ringan, speed ada, apa semua performance kira macam masih power lah. Walaupun enjin dah sampai 140,000 sekarang ni. So far setakat ni dia ringan sebab kita pakai tayar size standard 160/60 17 inci. Jadi tujuan itu dia sebanding dengan kemampuan berat jentera itu sendiri. Sebab kalau kita pakai tayar yang Corsa Cross S yang sebelum ni yang memang betul-betul berat, dia tak boleh nak bawa badan jentera ni yang memang berat lebih kurang dekat 200. Yang ni dia ringan, memang kita boleh perform well bila kita maneuvering dekat laluan corner. Dia mencengkam lah, dengan speed, dengan pick up dia yang sangat-sangat identical dengan kita punya jentera, seolah macam baru saja kita beli dulu kan. Okey, untuk rantai memang tak ada komen apalah. RK Takasago chain 525 memang ngam. Aku pakai standard punya size. Of course ada dia punya ratio dia tertentu yang mampu untuk membawa jentera ni. Dia ada speeding dia, speeding yang kita nak, macam kita seolah pakai jentera baru untuk TNT 29S. Okay, alright guys, so korang boleh pakai lah Maxxis ni untuk korang nak bawa ride untuk long distance. Cuma kita nak pakai tayar ni, tengok macam mana kemampuan dia untuk bertahan selama beberapa bulan ni. Mampu tak dia bertahan sampai setahun, 2 tahun macam tayar Corsa Cross S yang bunga dia tebal tu. Alright, so kalau ikut daripada feedback dalam YouTube dia kata boleh dapat sampai 20,000, 30,000. Tak tahulah mana yang betul. Sebab aku sendiri pun kalau setahun lebih daripada 30-40,000 aku boleh dapat dengan kalau motor dia bawa balik mesin selalu. Okay, alright, apa pun kita doakan semoga tayar ni dia betul-betul mampu untuk bertahan lama lah. Tapi yelah, tayar kan wear and tear, mana boleh tahan lama sangat. Lama-lama pun dia akan haus juga. Alright. Aduh, Syarbi ni sepak slow. Okay, test 1, 2, 3 1, 2, 3. Alright, so kita dengan TNT 29S kita on the way balik ke Melaka sekarang daripada Mersing setelah cuti 3 hari. Cuti yang agak panjang juga daripada sebelum New Year. Kita bercuti, kita gerak daripada Melaka terus sampai ke Mersing. Dan dari Mersing pula kita berjalan ke Kuala Terengganu hari Khamis. Kemudian Kuala Terengganu 1 malam dan Kuantan 1 malam. Lepas tu balik semula ke Mersing. Alright, so tengok dekat Keluang ni kebanyakan traffic light dia dah macam traffic light dekat Melaka. Dia ada lampu LED panjang tu yang ikut apa ni, curve apa ni, tiang traffic light ni. So dah macam kat Melaka dah tengok. So ini tanda ni apa? Tanda ni apa? Menandakan yang mungkin banyak orang tak alert dengan traffic light. That's why dia buat macam ni untuk pastikan orang alert lah. Itu yang aku rasa lah. Ini tak ada pula lampu dia. Ada lampu biasa je. Tapi tadi kat belakang tadi tu ada. Mungkin belum pasang lagi kot. Sekejap lagi dia akan pasang kot, esok lusa ke. Ok, so sekarang pukul 6:07 petang. Depan ni ada. Nampak tak? Traffic light, light saber seperti mana yang kita nampak dekat Melaka. Ni sekarang kita nampak dekat area Keluang juga. So dia memanjang macam tu sampai ke atas sana. Ok, so kita balik ke Melaka bersama dengan TNT 29S. Kita uji dua benda, iaitu rantai motor kita dan juga tayar. Rantai kita pakai RK Takasago chain 525, saiz 525, 1543 kot. Macam tu lah lebih kurang.
Nanti kita tengok balik 1543 ke 1545. Alright, so yang belakang, tayar belakang kita pakai Maxxis RSC 98. Okay, so far setakat ni perform well dekat jalan yang penuh cornering dekat area Kahang tu. Memang sangat-sangat superb. Memang terbaik lah dari segi kata tayar tu sendiri mencengkam habis dekat bahagian corner. Jadi kita corner tu tak membuai lah. Memang best. Okay, ini dia lightsaber traffic light. Macam dekat Melaka dah. Okay, memang JKR sekarang macam ni. Semua jenis traffic light yang ada lampu memanjang macam tu. Okay, kita teruskan macam kita sambung kalau ada benda yang menarik di depan. Alright. Okay, sekarang pukul 7 malam. Kita masuk ke highway menghadap ke Melaka sekarang ni. Lebih kurang dalam 1 jam lagi untuk, ataupun 40 minit, sejam setengah, sejam 15 macam tu lah untuk sampai ke Melaka, guys. Okay, sekarang hati-hati lepas MAS kita menguji tayar Maxxis SR 98. Okay, so kita dah tengok tadi macam mana rupa tayar dia kan. So far tayar dia memang, bunga dia cantik. Bunga dia macam ala-ala bunga untuk tayar track lah juga sebenarnya. Dia tak adalah macam banyak sangat bunga dia, macam sikit-sikit je kan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, tayar ni memang sesuai untuk kita bawa ride di atas laluan highway dan juga laluan dalam. Tak ada masalah. Cuma off-road dia kurang sikit, tak macam Corsa Cross S. Okay, so aku tadi dapat bawa tadi lebih kurang 134 135 top speed dia. Sebenarnya boleh lagi tu sebenarnya, cuma kita biasalah, kita bawa dalam keadaan yang berhati-hati. Okay, kalau tengok dekat sini, kita boleh bawa dia naik ke 1.2 dengan mudah sebab motor ni dah ringan lah. Dengan kemampuan motor ni, jentera ni, dengan enjin yang masih lagi super, kita naik 1.2 tak ada masalah. Dah boleh naik sampai 1.2 dalam kadar yang mudah, sangat-sangat mudah. Okay, so kalau sebelum ni kita pakai Corsa Cross S, nak naik 1.2 pun masalah. Bila nak naik 1.2, 1 lebih, 1.21, 1.25, terasa vibration tu sangat-sangat teruk. Sebab kalau oleh tayar aku tu sendirilah, condition tayar tu sebenarnya. Tapi yang ni dia dah mudah dan Alhamdulillah kita mampu untuk bawa jentera ini dengan kadar kelajuan yang kita nak sebenarnya. Itulah sebenarnya tayar ni, kita kena pakai saiz yang standard. Tak kisahlah brand apa, pakai tayar saiz standard 160/60 17 cc. Ok, kita teruskan perjalanan kita, sambung kalau ada benda yang dari depan. Right. Ok, Alhamdulillah saya dekatkan perjalanan ini daripada Air Hitam tadi. Kita terus dah sampai ke susur Air Keroh sekarang. Ok, lebih kurang dalam sejam lah. Ok, ngam-ngam sejam. Tadi kita keluar daripada Air Hitam lebih kurang dalam pukul 7 sampai di Air Keroh lebih kurang dalam pukul 8 malam, sejam. Kalau pakai Y16 mungkin dalam sejam setengah lah. Tak tahu kenapa Y16 jadi lambat sedikit. Mungkin disebabkan oleh yelah banyak berhenti ke apa ke, tapi tak juga, kadang aku terus je. Mungkin dia punya speeding dia tak boleh maintain 1, 2, 1, 3 lah kot. Mungkin dia dapat maintain sampai 110 je, jadi dia keterlewatan sikit. Sejam suku, sejam setengah macam tu, jam 20. Ok, Alhamdulillah sampai Melaka. Ok, kita akan tengok condition tayar kita dah terhakis ke belum. Kalau dah terhakis, memang tayar Maxxis ni out lah. Tapi aku rasa, aku yakin lah dengan potensial condition tayar yang sangat hebat ni, Maxxis SR 98. So aku rasa tayar dia condition dia masih lagi utuh, masih lagi dalam condition yang terbaik, aku rasa lah. Ok, tak apa-apa, kita tengok dulu. Tengok depan ni. Oh, kita kena parking jauh sikit hari ni, sebab kita banyak parking kat depan ni kan. Alright, Bismillah. Alhamdulillah sampai di Melaka. Ok, so condition tayar kita Maxxis Victra SR 98. Okay, ni dia punya bunga dia, kalau nampak daripada gambar ni. Alright, tu kalau aku cerahkan sikit punya lampu dia. Okay, ni bunga dia. Bunga dia macam ala-ala tayar nak main kat track lah. Okay, so far ok lagi.
dalam condition tayar yang macam ni. So saya dia 160 ni dia tak terlalu besar. Kalau macam Corsa Cross S tu dia besar kan. Yang ni dia okey dah. 160 ni dia memang, ini adalah saiz standard untuk Bentley TNT 249S. That's why motor ni jadi ringan sikit. Saja sebelum ni aku pakai tayar yang lain saiz sikit sebab kita nak tengok kemampuan motor ni macam mana. Okey lah, tapi dia jadi berat lebih sikit. Jadi kurang sikit untuk top speed. Okey, sekarang ni ada di Tol iCrow sama dengan TNT 249S. Kita balik ke Mersing dan kita test uji lah tayar kita, condition tayar kita dan juga rantai RK Takasago Chain 525 1543 ke. Aku pun tak ingat lah, kena tengok balik dia punya size dia. Sizing dia berapa kan, aku pun tak ingat lah. Tapi aku pakai yang standard balik lah. Tapi aku tak nak cerita rantai lah, aku nak cerita tayar lah. So tayar ni adalah Maxxis Victra S98 Aku beli daripada Shopee. Harga lebih kurang dalam 450, tapi dapat orang kata macam beli dengan diskaun lah, dapat 330. So far tayar ni aku puas hati pakai lah untuk permulaan ni. So bunga dia macam ala-ala tayar masuk ke track lah Bunga dia tidak terlalu banyak lah. Dia punya macam biasa je, standard lah untuk tayar-tayar macam Benelli TNT punya standard, Angel ST, dia lebih kurang macam tu lah. Semua tadi kita try corner dekat Jalan Kahang tadi. So far dia grip okey. Dan yang paling suka sekali, tayar standard ni 160 ni dia tidak terlalu besar. Dia ngam-ngam dengan rim ni. Dia nampak ngam lah. So bila ngam ni kita tahulah motor akan jadi ringan sikit. Tadi dah boleh dapat dalam 135 lah aku bawa tadi. So sebenarnya sebelum ni aku pakai tayar Corsa Cross S saja pakai sebenarnya. Sebab nak try tayar ala-ala touring. Tapi aku pakai, yalah, dia bagus sebab dia tahan lama. Kita boleh tahan sampai 2 tahun tayar Corsa Cross S. Tapi sebabkan dia terlalu besar, dia saiz 140 80 17 dah silap. Dia punya gap antara clearance antara apa tayar dengan apa ni kita punya exhaust tu dia terlalu rapat. Tapi tak sampai menyentuh lah. Kalau macam ni dia rapat juga, tapi dia ada gap sikit lah, berapa milimeter. Tapi setidaknya dia lah gap juga kan. Boleh lah. Okay. So tayar tu besar dan berat. Yang ni tayar dia ngam-ngam dan okey lah. Bila bawa tu speeding tu okey dah. Pick up ada, cornering pun sedap. Okay. Dan kita akan tengok tayar ni tahan berapa lama dalam masa setahun ni. Mampu tak dia bertahan. Jadi kalau nak cari tayar yang sesuai dengan TNT, yang murah, boleh tengok pada link tayar. Nanti aku bagi sikit lah dekat aku punya description. Okay guys, so kita teruskan perjalanan kita ke rumah. Alright. Ini tahun baru kan, 4 bulan Januari. Selamat tahun baru kepada semua. TNT 249S masih lagi meluncur dengan gagah di atas jalan raya sampai dengan tahun baru, dan dia akan terus meluncur sehingga kita mencapai 200,000. 200,000 mileage guys. Sekarang dah 100 berapa ni? Kalau ikutkan dia punya mileage dia, kalau ni 115. Sorry, aku terconfuse dengan motor S1M. Yang ni 115,000 baru. S1M dah 140. Dua-dua motor dah 100,000 dah. Alright, jom kita lepak dulu. Kita sambung perjalanan kita selepas lagi. Yeah.